Hai, nama saya Nur Ala Insyirah binti Mak Azmi, diisi 2024060742. Mari mengenal tentang saya. Hai semua, selamat datang ke pembentangan pengenalan saya. Nama saya Nur Ala Insyirah dan saya dikenali sebagai Syirah. Jom kenali saya lebih dekat. Saya berumur 19 tahun, lahir dan menetap di Johor Bahru, bandar tercinta yang mengukir banyak kenangan buat saya. Perkara yang saya suka ialah mendaki gunung dan warna kesukaan saya ialah warna hijau. Ini pula adalah kucing kesayangan saya. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang pendidik kerana saya ingin menyumbang kepada pembentukan generasi masa hadapan. Saya percaya bahawa melalui pendidikan, seseorang dapat mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Selain itu, saya juga suka berkongsi ilmu dan melihat perkembangan anak-anak didik dari semasa ke semasa. Menjadi pendidik bukan sahaja memberi peluang untuk mengajar, tetapi juga untuk membimbing, memberi inspirasi dan membina keyakinan dalam diri pelajar. Ini adalah keluarga saya. Keluarga saya terdiri daripada 6 orang. Namun ayah telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Kini saya tinggal bersama ibu, seorang kakak dan seorang adik. Abang saya pula sudah berkeluarga dan tinggal berasingan. Walaupun begitu, hubungan kami sekeluarga tetap rapat dan saling menyokong antara satu sama lain. Ibu menjadi kekuatan kami dan kami berusaha menjaga keharmonian keluarga walaupun masing-masing semakin membesar dan menjalani kehidupan sendiri. Ini adalah kawan-kawan baik saya. Kawan-kawan saya adalah sebahagian daripada kebahagiaan saya. Mereka sentiasa ada bersama saya dalam waktu susah dan senang. Walaupun tak selalu sempurna, kehadiran mereka memberi kekuatan dan semangat. Bersama mereka lah saya boleh ketawa, berkongsi cerita dan menangis bila perlu. Mereka bukan sekadar teman, tapi mereka adalah tempat saya sandarkan rasa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.